Cuma yang tak best kadang-kadang bila kita pilih casting ni, buat casting, sebenarnya buat casting tu untuk sekadar nak buat casting, tapi dalam deck tu dah ada orang. Itulah antara sisi gelap industri yang dikongsikan oleh pelakon Azizul Ammar sepanjang pengalamannya menghadiri sesi uji bakat bagi mendapatkan sesuatu watak. Kata Ammar, dia berdepan situasi kurang menyenangkan, terutamanya jika sesebuah produksi itu sudah mempunyai pelakon yang telah dipilih. Namun baginya itu perkara biasa kerana dia sudah memahami realiti dunia hiburan yang berteraskan perniagaan. Saya rasa bakat yang dikurniakan oleh Yang Maha Esa ni bukan sekadar untuk gunaan saya seorang. Mungkin bila saya turun ke Padang, buat casting, buat audition di depan orang ramai, sebenarnya saya lagi suka bila apa yang saya tonjolkan, orang tanya, "Bang, macam mana nak berlakon macam ni? Macam mana kita nak macam ni? Macam nak kita hilangkan malu kita?" So saya lebih suka nak berkongsi benda-benda macam itu supaya saya percaya mungkin saya buat kebaikan dengan diorang sekarang. So bila pelakon tu dah jadi lagi besar dan bila diorang dah di top, mungkin satu hari nanti orang baru pula ada pelapis tanya, "Bang, macam mana macam ni?" So saya nak cycle tu keep on going. Ada orang masih lagi contribute walaupun saya tak sedar. Memang suka casting sebab itu salah satu platform yang untuk kita dah dapat kerja. Dapat tak dapat tu lain cerita. Benda itu adalah tempat untuk kita nak sentiasa, kita nak asah kita punya parang. Kadang kalau kita tak pergi lama tak berlakon, parang tu jadi tumpul. So asah. Dan secara tak langsung pun kita boleh ngasah parang orang lain. Tapi risau tak skeptikal je lah orang kita kan bila memandang orang pelakon pergi casting audition, dia macam pelakon ni tak laku, pelakon Indo macam gini, pelakon tu tak ada job. Mungkin skeptikal tu untuk orang yang tak memahaminya secara menyeluruh. Sebab orang kena tahu Robert Downey Jr. pun nak dapat watak Iron Man pun dia kena datang casting depan Jon Favreau. So setiap watak yang disediakan, saya rasa casting adalah casting yang terbaik lah. Ini orang ni membuktikan yang credibility dia memang bersesuaian dengan watak. Cuma yang tak best kadang-kadang bila kita pilih casting ni, buat casting, sebenarnya buat casting tu untuk sekadar nak buat casting, tapi dalam deck tu dah ada orang. Bagi saya tu yang macam kadang macam, tapi tak apa. Mungkin benda tu sebenarnya adalah Banyak ke perkara tu berlaku tak pada saya rasa bukan pada saya rasa rata-ratanya kebanyakan pun mungkin ada macam itu. Kadang-kadang kita tengok, kita pergi casting, orang yang terpilih dalam berlakon dan drama tu tak ada pun dalam casting, video casting tu. Tahu-tahu dah terpilih. Tahu-tahu dah terpilih, tahu-tahu dah syuting. So tapi untuk kita nak menyuarakan benda tu bukan hak kita, sebab kita pun datang untuk casting. Itu hak mereka sebab yalah, it goes back to benda ni adalah business entertainment. Mana yang diorang ada selling point untuk nak watak yang bersesuaian dengan diorang, semua tertakluk pada mereka. So yang kita ni cuma sekadar boleh menyuarakan suara yang kecil-kecil lah, itu je.